Siapa buat amalan ni, Nabi bagi tahu, Nabi ambil benda ni daripada Allah SWT, maklumat ni daripada Allah, Nabi beritahu kat saya dan kita semua umat Nabi Muhammad. Rahsia. Buat amalan ni, Allah ampun dosa seminggu. Daripada hari ni sampai Jumaat minggu depan. Buat amalan ni, simple je. Allah ampun dosa daripada hari ni sampai Jumaat depan. Iaitu, tidak mandi seseorang lelaki pada hari Jumaat dengan membersihkan apa saja yang dia mampu, kemudian dia meminyakkan rambutnya. Mandi hari Jumaat, lepas tu bersih dengan minyak apa, kemudian mewangikan tubuh dan pakaian dia. Minyak wangi, mandi, pakai minyak rambut, buah minyak wangi pada baju dan tubuh dia. Kemudian dia pergi ke masjid, tidak memisahkan antara dua orang, tidak memecah belahkan di antara dua orang, tak buat dosa. Sampai di masjid dia pun solat sunat, kemudian dia mendengar khutbah sungguh-sungguh, elok-elok, tidak bercakap. Dia buat 4-5 benda tu, diampunkan baginya apa sahaja dosa kecil yang berlaku di antaranya dengan Jumaat yang seterusnya. Semua dosa kecil, berapa ribu dosa kecil, semua diampunkan selama seminggu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat prepare kita punya apa sunnah Rasulullah yang kita tahu pada hari Jumaat. Hari Jumaat kita tulis balik bagi ingat. Kalau ada tulisan tu, buat keluar hari Jumaat, tengok balik 1-2 sunnah Nabi. Berjalan kaki, pi jalan lain, balik jalan lain, mandi sunat Jumaat, wangi-wangian, potong kuku, semua. Hadis ini menyatakan 7 perbuatan yang sekiranya kita buat, Allah akan ampunkan semua dosa kecil kita, bermula daripada hari itu sampai Jumaat minggu depan. Yang pertama mandi sunat, yang kedua membersihkan diri, mandi, potong kuku, cukur bulu hari-hari, pakai pakaian yang paling bagus yang kita ada, mengemaskan misai kita. 2. 3. Mengemaskan rambut dan janggut, meminyakkan rambut dan janggut. 3. 4. Pakai minyak wangi. 5. Pergi awal ke masjid. 6. Mendirikan sebarang solat sunat sebelum khutbah. Paling kurang semayang sunat tahiyatul masjid lah. Kalau dia pergi awal 12.30, boleh semayang sunat duha. Dan yang ketujuh, mendengar khutbah secara bersungguh-sungguh. Hari ini bukan mendengar khutbah, main handphone sampai habis khutbah. Itu sangat kurang adab dengan Allah, dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu, dalam semua. Menjadi-jadi pula main handphone. Hak tua pun sama, dengar khutbah, handphone duduk di bawah, tak kat atas lantai tu, duduk tangan duduk tolak, jari duduk tolak, tengok balas WhatsApp lagi. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang